Polis yang berdiri di tepi pintu tiba-tiba bersuara, "Doktor, arwah ni bomoh." Aku tersentak sedikit. Dr. Farid pandang polis itu. "Bomoh?" Suara Dr. Farid mendatar, tapi aku dapat rasa tegangnya. Polis itu angguk. Orang kampung panggil dia orang pandai. Tapi 2 hari lepas, dia bergaduh dengan satu bomoh siam. Orang kata dia hantar ilmu, tapi bomoh siam tu pulangkan balik. Ayat "pulangkan balik" tu, bila keluar dari mulut polis, aku rasa macam suhu bilik turun lagi 2 darjah. Aku cuba gelak kecil nak buang seram, tapi suara aku tak keluar. Dr. Farid tak gelap. Dia cuma tarik nafas panjang.